Dia dekat Keluluk ni, dia boleh dikatakan sebuah, nak kata bandar, dia bukan bandar, tapi dia ada tempat makan. Ini Sata Pok Mie ni aku biasa beli dan memang sedap, dan rasa pedas dia tu memang kena lah dengan aku punya tekak. Mr. D pun ada kat sini. Kalau korang nak beli kopi mamu, ni kopi ais mamu, sedap. Ya. Dia nak tubik, bagilah signal apa. Main tubik je. Situ nasi dagang atas tol. Dia dekat kawasan-kawasan ni, kau jangan bawa laju-laju sangat. Sebab dia kiri dengan kanan ni, kadang-kadang ada yang kereta dia keluar secara tiba-tiba. Itu memang membahayakan diri sendiri ya. Sebab kadang kereta yang keluar tu, dia tak ada bagi signal. Macam tadi lah, aku kena tadi kan, tiba-tiba dia keluar. Tu yang bahaya. Ini aku nak motong sebelah kiri tu pun kanan. Tak apalah. Ni pesmi ni, dia mi dia memang jadi ya, boleh lah. Sebab sini nasi Arab ada, Saigon pun ada. Sebab dia kiri dengan kanan memang ada tempat makan dah. Ini masjid. Masjid ni aku memang selalu pergi lah, time solat Jumaat je lah. Tu je aku nak cerita. Apa lagi aku nak cerita sebenarnya? Sebenarnya bila duduk Terengganu ni, kau nak buat konten, aku tak pasti lah. Aku nak buat konten pun aku tak tahu nak buat konten apa sebenarnya. Sebab tu aku lebih banyak aku buat konten pasal motor aku, pasal tempat-tempat. Ini lepak kopi. Ini air nira. Kalau orang Terengganu dia panggil air tuak, kalau orang luar dia panggil air nira. Sebab di Keluluk ni biasa ni daripada kalau korang daripada Kemaman ke, daripada Dunggu pada KL, kalau korang nak lalu di sebelah pantai, inilah. Tapi kau jangan bimbang, kiri kanan ada tempat makan. Aku tak tahu aku nak cerita apa lagi sebenarnya ni. Bagilah aku dia sikit.